Sikit dah jalan juga. Dah lalang lupa Fikri. Sampai bila nak lari Fikri? Tak lari tadi dekat melodi saya dah bagi full. Tapi tambah sikit untuk kita orang lah Fikri. Fikri maksudnya kesalahan dari segi peguam mana? Jom. Untuk hari ni. Excuse me. Fikri komen sikit. Kes bercerai tu menarik tu. Ada yang tak sama dengan segmen peguam Fikri. Maksudnya Fikri nak menafikan lah segmen peguam. Jom, turun sekali Mat. Tak buat. Fikri mungkin ada yang akan menganggap macam penceraian ni macam main-main. Mungkin boleh komen sikit tak Fikri? Alhamdulillah. Macam mana Fikri sikit lah. Sebab Saya tahu tau. By the way, terima kasih sangat-sangat datang. Cuma macam biasalah saya dah bagi story dekat melodi penuh tadi. Tengok kat sana. Tapi menafikan lah apa yang saya nak cakap apa? Saya dulu Mascom student. Dalam chapter 1 introduction ada. Ya, terima kasih. Fikri katanya datang dengan isteri Fikri. Ya, saya datang dengan isteri. Macam mana katanya isteri filekan perceraian tadi, tapi Fikri tak menafikan, mengatakan dia menarik balik perceraian. Mana satu sebenarnya? Dekat melodi ada nanti. Tapi yang ni tak ada kat melodi. Sebenarnya file ke tarik tadi sebenarnya? Fikri. Apa ni? File ke ataupun tarik semula? Surprise! Alah. Janganlah, tapi terima kasih. Takkanlah gimmick. Terima kasih banyak-banyak guys. Minta maaf kan. Kalau saya kalau boleh share, saya share. Tapi minta maaf kan. Okay. Tapi tengok belah. Okey, terima kasih. Kita boleh run. Sayang! Remain. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.